jawab tak? Tarikh penjajah apa? Tak boleh jawab. Anda cuba bayangkan anak-anak kita belajar di sekolah, dia boleh faham ke tidak istilah penjajah? Dia tak boleh faham. Pada hari ini dalam media sosial, mereka ini dah mula sebut British ini bukan penjajah. Profesor-profesor kita buat satu statement yang sangat mengejutkan. Mula dengan Koke Kim, orang besar, hebat orang ni, kajian dia hebat, tapi dia kata tanah Melayu tak dijajah. Dia senyap. Kami panggil dia datang, Prof, kita nak bincang, dia tak sambut dah. Kerana pandangan yang mengatakan tak dijajah ni pandangan yang ada elemen politik di belakang. Maka disambung oleh seorang profesor mewakili Majlis Profesor Negara, dia kata tak dijajah. Dia bukan bidang sejarah. Macam mana ini dibuktikan? Statement itu sajalah. Tak dijajah. Sebabnya perjanjian Pangkor iktiraf bahawa raja ada kuasa. Perjanjian Pangkor ni yang saya tegur dalam buku teks, British datang ke sini, lantik raja dengan cara British, pilihan British, pecat raja yang lain. Di mana kedaulatan rajanya? Bagaimana yang tak dijajah ni? Dan penjajahan ni dia tak boleh ukur dengan raja, dia kena ukur dengan rakyat. Tapi tak dikaji pun. Telah ditukarkan anak-anak kita. Bila benda ini masuk dalam media sosial, saya dapati fikiran dia sudah rosak. Produk daripada buku kita ni yang tak jelas. Tak tonjolkan British ni siapa, jahat macam mana British. British ni baik jadi kerajaan. Dialah yang hapuskan hamba, dialah hapuskan perpecahan, dialah yang majukan. Bawa itu bawa ini, akhirnya dia jadi orang baik. Siapa yang jahat? Pemerintah di sini, pembesar di sini, raja-raja dan juga rakyat di sini. Dalam sejarah kita, kalau tidak dia tak tonjolkan perebutan takhta perang saudara. Ini bukan di Perak sahaja, ini berlaku di semua tempat. British jadi kerajaan dalam sejarah. Jadi macam mana kita sambut merdeka? Ada tak kita nampak elemen orang marah British, tunjuk kejahatan British, kenang kejahatan British? Tak. Dalam buku tak ada elemen. Nak tunjukkan mana? Ini satu perkara yang saya kata besar. Kerana bila dia berlaku macam ini, banyak sejarah yang telah dipinggirkan, disembunyikan, sejarah jadi tak betul. Sejarah dalam buku kita pada hari ini